Okey, Assalamualaikum. Pagi ni aku ada flight ke Paro pukul 6. Aku sekarang ni kat airport Penang. Aku nak ke Paro. Mesti ramai orang tak tahu Paro ni kat mana, negara apa kan. Tak apa, nanti korang google dulu, tengok Paro ni kat mana. Nanti sampai aku bagi tahu lah. Alright, aku sekarang dah check in dah semua. Sekarang pukul 4 lebih. Jadi pukul 6 baru kita boarding, 5.30 boarding. Okey, apa kita jumpa kat sana. Tiba juga di Butan Paro. Dia punya airport di kawasan pegunungan. Dia punya flight je boleh landing sini. Kapal terbang lain tak bagi. Kita ada sejam setengah untuk ke Thimphu. Thimphu ni ibu negara dia, daripada airport Paro. Airport ni satu-satunya airport international yang ada dekat Butan ni. Nak ke ibu negara je sejam setengah. Kita akan melalui sepanjang-panjang sungai Paro ni. Sungai ni dari pegunungan. Negara Butan ni terletak di antara dua bodyguard besar, antara China dan India. Atas China, Tibet, bawah India. Dia selamat lah. Ni aku punya coach di dekat sini. Kira-kira dalam 2,200 meter daripada paras laut lah. Kat sini yang bersepahnya kuda. Dia macam lembu kita kat sana. Kat sini kuda bersepah-sepah kuda. Tapi kat sini tak nampak tepi jalan ni. Aku boleh lepas minum teh dia, teh halia dekat atas dia tadi. So aku nak teruskan perjalanannya naik van. Jom. So this is the top court here and this ni pusat pentadbiran dia. Ahli majlis, menteri-menteri, king dia, office dia kat sini lah. Okey, ni lah pusat pentadbiran di Paro yang aku bawa masuk tadi. Ada bilik-bilik je yang tak boleh bawa masuk kamera. So sorry lah, kita ambil kat luar je. Sekarang kita nak meneruskan perjalanan balik ke bas tu. Jom. Okey, ni baru check in bilik hotel. Hotel biasa-biasa je lah. Ni view dia. Belakang ni pusat pembuangan sampah. Okey, kita rehat dulu. Sekejap lagi petang mau keluar. Suhu sekarang dalam belah-belah juga lah. Sekejap lagi kita akan naik gunung lagi. Sini naik turun gunung lah. Tak ada tempat, tak ada buat apa dah. Dikatakan kawasan yang paling happy di dunia sebab tak ada kenderaan, tak ada sektor perkilangan. Itulah maksud happy bagi video orang. Okey, apa kita sambung sekejap lagi. Jom. Jom kita masuk. Kalau kita nampak macam dia tolak pusing-pusing tu, dia macam bacaan doa lah. Kalau habis satu pusingan, serta satu doa macam tu. Okay. Yang ni Topkong dia macam pagoda dia. Kalau macam kita dekat Mekah, kita akan tawaf Kaabah ikut arah lawan jam kan. Kalau kat sini dia akan ikut arah jam. Tawaf sebanyak 3 kali, 3 pusingan. Itu kepercayaan dia orang lah. Okay. Dia
bila dia pusing ni, dia umpama macam membersihkan diri lah. Membersihkan diri dari segala dosa dia lah, kepercayaan dia orang. Sejuk tengah sejuk. Ni kedai-kedai yang berada di tepi jalan. Dia famous sini sarung dia tu, sarung yang pakai. Laki pada. Laki tu lah skirt tu. Laki pakai skirt. Ada t-shirt, tapi kain dia lah yang famous kat sini. Tapi kalau aku beli pun tak pakai kat sana. Kita dah cuaca panas, nak pakai tebal-tebal nanti berpeluh. Tak apa, kita jalan-jalan saja, tak ada hal. Cari fridge magnet ke, keychain ke kan. Alright, jom. Ada bendera Sri Lanka, Pakistan, India, Bangladesh. Oh, banyak. Okay, ni umpama Putrajaya dia. Ada dua kementerian kat sini. Kementerian Perdana Menteri dengan Kementerian Kewangan dia. Sekejap ada seremoni. Diorang ada buat pukul 5 start. Kita tengah tunggu je. Ni upacara diorang nak turunkan bendera. Barulah nampak macam ni sikit, official sikit. Okay, kita nak masuk. Tadi dah beli tiket kan. Jom kita masuk. Okay, kita kat bahagian dalam dia. Jabat memang masih beroperasi. Dia macam Putrajaya, macam pusat pentadbiran yang biasa kita tengok kat mana-mana negara. Cuma design bentuk dan kebentuk bangunan arkitektur dia macam ni lah. Masih mengekalkan corak tradisional dia. Sekarang kita boleh masuk sebab dah lepas pukul 5, dah lepas office hour. So dibenarkan masuk lah. Okay, kita nak ke Punakha. Jom. 3,000 lebih paras laut, 3,100 meter. Jom. Kita berada di 3,100 meter daripada paras laut. Kita boleh nampak antara gunung Himalaya belah sana. Sebab dia sepadan dengan Tibet kan. So dia akan terus ke Everest tu.
Okey, ni stupa untuk Bhutan. Kat atas ni ada satu temple. So sepanjang perjalanan ke temple ni dia banyaklah craft macam hasil kerja tangan, yang dia lukis pakai tangan, handmade. Saya tengok memang halus lah dia punya teknik. Tapi macam-macam benda-benda macam ni kan. Benda apa? Tengok je lah. Kita jalan jap. So, okay. Ni orang ambil duit parking, dia tak ada apps. Siapa parking bayar terus dekat orang parking majlis. Jom kita tengok traffic light, satu-satu traffic light yang ada dekat Bhutan ni. Satu negara dia ada satu je traffic light. Jom tengok. Ni dia traffic light, satu-satu traffic light yang pakai tangan. Traffic light pakai tangan satu-satu je. Okay, this is a Bhutan traffic light, one and only. Satu traffic light tapi cuma pakai tangan. The capital city in the world where we don't have a traffic light is used by the policeman to give a direction. There is also one and only. Jom tengok pasar buah, pasar sayur. Teratur dia bersih, lantai pun kering. Macam ni betul pasar kan. Dia buat guna kayu pine punya apa, rak kan. Nampak smart lah, nampak kemas. Chili dia. Ni baby potato dia ni. Aku makan pagi tadi sedap. Mana? Dia rebus je. Rebus kosong. Cili kering. Nak cari buah Jom cari buah. Dia dah set pack-pack macam ni, senang kan. Kita dekat dia punya kawasan panggil apa dia macam yak ni macam lembu. Kepala kambing, badan lembu. Tapi kena naik platform tu pergi tengok. Aku duduk dalam kafe ni kejap lagi baru tu pergi jalan-jalan kat luar. Alright. Dia ada track. Ni ikut lah. Tapi jauh nak naik atas. Jom. Ya. Nampak kan? Dia ni datang kebangsaan dia lah. Kat bawah ni ada. Dia panggil takin. Nak kata lembu pun tak lembu, nak kata kambing tak kambing sebab kepala dia kepala kambing. Badan dia badan lembu. Bhutan takin. Nampak oh. Jauh nak pusing atas ni. Tak larat aku. Turun balik lah.
pergi kafe dia lepak je. Alright, jom kita jalan-jalan lagi. Ni jambatan gantung yang dibina pada kurun ke-13. Dia dah tak boleh naik lah, keput dah. Oh, tu atas. Jom kita nak naik jambatan gantung yang lama dengan baru sebelah-sebelah. Jom. Okay. Assalamualaikum pagi. Pagi ni pukul 6. Kita nak naik ke Tiger Nest. Tiger Nest ni temple lah, temple Buddha. Ada dua cara nak naik. Satu hiking, satu lagi guna kuda, poni. Tapi poni ni dia bawa separuh jalan je. Kalau nak naik lagi, kena teruskan hiking atau turun dan balik. So aku decide untuk naik poni dan sampai separuh jalan aku akan turun balik tempat parking bas. Jom. Tu kuda kat atas. Jom kita naik dulu. Sini belah temput. Belum naik atas lagi. Naik kuda. Jom. Yang bawa kuda aku pagi ni perempuan ni. Malu. Aku tak larat dia relax. Tarik kuda aku. Nak naik atas. Mencanak weh. Sejuk, tengah sejuk. Jom kita naik. Nampak dia orang kat atas. Jom. Masih lagi dalam perjalanan. Dah sejam lebih. Weh, perempuan ni tak penat weh. Dahsyat tu. Depan-depan semua makcik-makcik. Yang ni jawet. Gila. Macam anak lah gunung ni. Okay. Kuda tadi sampai kat belah sana. Ni kat cafeteria dia. Kalau kau nak teruskan perjalanan lagi untuk sampai ke Tiger Nest, tu atas tu. Bapak asal tu. Dia kalau pukul 11 korang sampai ke tak sampai ke, korang kena patah balik. Sebab bas tak tunggu lah. Nah, tu Tiger Nest Temple. Jom kita. Aku yang baru sampai sini betul mengah dah. Okay, kita minum dulu. Jom. Turun tak ada servis kuda. Turun kena servis sendiri menapak. Oh, 2 jam turun ni. Aduh. Bapak. Orang yang tu, orang yang naik pun tak sampai lagi. Aku turun dulu lah. Takut nanti lambat pula. Jom. Oh, ada checkpoint. Cantik. Lagi setengah jam kot nak turun ni.
Jom. Okey, lagi setengah jam nak sampai bawah. Jom kita turun. Aduh, tak sampai lagi. Dah sejam lebih ni, kat 2 jam lah kita turun. Belum naik. Itu pun jalur shortcut lah. Jalur shortcut tak sampai. Oh, bawah lagi nampak. Jom. Okey. Nampak atas tu. Sampai juga dekat tempat naik kuda tadi. Tempat naik kuda tu, parking bawah tu. Kita naik cari bas. Bas kita kena cari yang akan gerak paling awal lah. Okey. Jom. Pekan Paruh. Kita dah turun daripada Tiger Nest tadi. Dah pergi makan je. So kita jalan kat bandar dia kejap. Bukan bandar lah, pekan kan. Pekan Paruh ni sebab dia ada airport je. So mana-mana pekan yang nak pergi mana-mana, dia akan datang Paruh dululah. Sebab dia ada airport international kan. Okay, jom kita jalan jap. Aku dalam kedai yang tadi tengok luar kedai ada kuda melintas. Oh tu, relax. Mana kuda? Kuda bersepah-sepah. Kedai souvenir ni ada jual jual ni, jual apa, jersey pasukan bola dia kan, Bhutan Football Federation. Lebih banyak patung-patung Buddha dia kan. Depan ni semua barang-barang craft Bhutan punya kan. Ni apa tonggas dia ni? Oh ni kuda-kuda. Leh kuda. They're the one who supplies it. I can see that. Okay, ni dalam keadaan airport. Dia sehari ada 1 flight ya. Walaupun dia ada 3-4 flight, tapi sehari 1 je flight yang gerak. So tempat duduk dia pun ini je, tak ada tempat lain lah. Walaupun kecil, nampaknya function. Alright, jom aku nak cari kopi lah. Jom. Apa-apa kita jumpa lagi. Bye.